Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan satu perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Perkataan yang saya pilih ialah perkataan khabar. Dalam bahasa Melayu, khabar bermaksud perkhabaran ataupun berita tentang sesuatu hal. Contohnya dalam persoalan apa khabar. Soalan apa khabar membawa maksud pertanyaan tentang hal seseorang tu. Okey. Untuk bahasa Arab pula, bahasa Arab pun menggunakan maksud yang sama, iaitu perkhabaran ataupun berita tentang sesuatu hal. Contohnya dalam ayat Indi khabarun sa'id. Indi khabarun sa'id membawa maksud saya mempunyai berita yang baik. So kat sini maksud khabar yang digunakan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Arab adalah sama. Tetapi dalam bahasa Arab ada satu lagi maksud khabar, iaitu khabar ni merupakan satu elemen penting dalam pembentukan jumlah ismiah dalam tata bahasa Arab ataupun dalam nahwu Arab lah. Okey, macam yang kita tahu, jumlah ismiah merupakan ayat yang dimulakan dengan isim ataupun kata nama lah. Dalam jumlah ismiah terdapat dua elemen penting, iaitu mubtada dan juga khabar. Okey, nak senang faham, mubtada dan juga khabar ni seperti subjek dan predikat dalam bahasa Melayu. Contohnya dalam ayat At-talibu mujtahidun, yang membawa maksud pelajar itu bersungguh-sungguh. Okey, At-talibu pelajar merupakan mubtada ataupun subjek, manakala mujtahidun bersungguh-sungguh merupakan khabar ataupun predikat. So kat sini khabar dalam elemen tata bahasa merupakan penerangan tentang mubtada ataupun penerangan tentang subjek. So, perkataan khabar ni dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Arab ada maksud yang sama dan juga ada maksud yang berbeza. Kalau anda suka video kali ini, boleh kongsikan khabar ni dekat kawan-kawan yang lain juga. Ila liqa.